Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Isnin 21 Julai 2025 Masehi bersamaan dengan 25 Muharram 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.30 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini ada tadi selepas pada buat video penutup tu pada pukul 11.42 tak. Lepas selesai tu saya terus balik ke rumah, tidur dalam pukul 1.50 tu lebih kurang. Bangun pada pukul 5.50 petang, 6.50 pagi, 6.50 minit pagi. Bangun terus mandi sembahyang subuh, kemudian makan apa. Lepas tu keluar pergi ke kedai Fikriyah macam biasa. Lepas tu ada pukul 9 baru tolak pergi tempat kerja. 9.20 baru pergi tolak pergi tempat kerja, ambil barang kerja sini lah, kasut apa semua tu, pergi ke tempat kerja. Lepas tu pak konkrit kemarin dah. Konkrit pula kak kabar kak ganti konkrit pula dah render mari bah minyak mari lah. Ini bahagian besi hari ni, gading besi lah. So dah ada pukul 3.20 tadi. Lepas tu 3.20 ni terus balik singgah sini sekejap, tak balik rumah lagi lah, singgah sini tak balik lagi. Lepas tu mandi sembahyang asar tu mai lahu pada pukul 3.40 mai lahu. Lepas tu tidur sembahyang asar mai lahu tu tidur, ingatlah tidur. Bangun dah ada pukul 5 tadi. Bangun tu terus sembahyang, ambil sembahyang tu sembahyang asar 5.30 ni terus buat video dari report ni. Okey, saya sekali saja mau bagi tak sampai lagi ada 3 ayat dah pula. Oh dah saat ni buat tak dibadah. Okey, sekali saja 5.30 ni terus buat video ni. Okey, sekali saja untuk satu video dari report. Ya ada salah juga kawan Allah, ada baby baru pula dari mak ni berapa hari cucu baru. Okey, ada saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.